Guys, ingat tak ketika Tun Musa Aman dibebaskan daripada 46 tuduhan rasuah dan pengumbahan wang haram pada tahun 2020? Anwar Ibrahim sangat lantang bersuara. Katanya sistem perundangan negara sudah rosak. Mahkamah berat sebelah dan undang-undang hanya memihak kepada orang tertentu sahaja. Dia bawa naratif kononnya perjuangan menegakkan keadilan, menentang sistem dua darjat ni. Namun, hari ini bayang sebenar muncul. Lelaki yang pernah dikecamnya dulu, Tun Musa Aman, kini dijulang, disanjung, malah dilantik sebagai yang di-Pertua Negeri Sabah atas perkenan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dengan cadangan yang datang dari kerajaan pimpinan siapa? Anwar Ibrahim lah. Dan hari ini lebih mengejutkan, anak kepada Tun Musa Aman diumumkan sendiri oleh Anwar Ibrahim sebagai calon pilihan raya. Calon yang mewakili parti di mana Anwar sendiri menjadi presiden. Yang peliknya, orang yang pernah beliau jadikan simbol korupsi kini menjadi sekutu politik yang diraikan. Persoalannya sekarang, di mana prinsip perjuangan yang dilaung-laungkan selama ini? Di mana suara reformasi yang kononnya melawan rasuah dan kronisme? Beginilah wajah sebenar politik Anwar Ibrahim kalau korang semua nak tahu. Penuh dengan sandiwara. Bila perlu, musuh dijadikan kawan. Bila perlu, kawan pun dibuang ke tepi. Cakapnya manis di bibir, tetapi tindakannya membongkar wajah sebenar seorang ahli politik yang sanggup menukar pendirian demi kuasa. Cakap tentang integriti, tapi berpaut pada tangan mereka yang pernah dijatuhkan kerana rasuah. Cakap tentang perubahan, tapi tindakannya seolah-olah menyalin kulit. Bukan untuk rakyat, tapi untuk kekal di singgahsana kuasa. Dan inilah hakikatnya, lidah bercabang tidak pernah menegakkan keadilan. Kuasa tanpa prinsip hanyalah kedurjanaan berselindung di sebalik nama reformasi. Oleh itu, rakyat jangan terpedaya dengan permainan persepsi beliau. Rakyat Sabah, sudah tiba masanya anda menilai bukan dari apa yang Anwar Ibrahim cakap, tapi apa yang beliau buat sekarang. Masih mau undi? Kita tukar ini kalibah.